bukan tentang siapa yang datang dahulu, tetapi siapa yang memilih untuk tetap tinggal. Bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang menerima dan melengkapi. Hari ini kisah mereka bermula sebagai suami dan isteri. Dari sebuah perkenalan menjadi persahabatan, dari persahabatan lahirnya cinta. Dan hari ini kisah cinta di antara Muhammad Amirul Hakim dan Nurul Aisyah diraikan bersama-sama. Dan juga perempuan, kita masih lagi bersiaran secara langsung di Meranti Garden House of Event bagi meraihkan majlis walimatul urus di antara Muhammad Amirul Hakim bin Muhammad Jaidun dan juga pasangan hatinya Nurul Aisyah binti Abdul Karim. Assalamualaikum dan juga selamat datang kepada tuan-tuan dan kepada para tetamu jemputan yang baru saja tiba, yang baru saja hadir. Di sini sekali lagi kami mewakili pihak tuan rumah, iaitu bersama-sama dengan Encik Muhammad Jaidun dan juga Puan Siti Suhana sekeluarga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan juga puan-puan. Hari ini merupakan hari yang bersejarah, khasnya buat kedua-dua mempelai yang kita raikan di antara Hakim dan juga Aisyah. Setelah menjalin cinta untuk satu tempoh masa, alhamdulillah pada hari ini menjadi saksi merpati dua sejoli ini disatukan di singgasana persandingan. Dan Rasulullah pernah bersabda yang membawa maksud, kami tidak melihat cinta sejati bagi dua orang yang saling mencintai seperti dalam pernikahan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di hadis sahih lain yang memperkuatkan lagi hujah ini, Rasulullah bersabda, jika seseorang bernikah, maka ia telah menyempurnakan separuh daripada agamanya.